Saya juga nak betulkan. Datuk Menteri Besar dia faham. Ya. Tetapi kadang-kadang di bawah ini banyak orang tajam hanua. Pasal Kelantan ni, Terengganu dia anak tirikan. Wang Ehsan tak sampai. Jadi saya nak jelaskan. Jangan backing. Jangan, tak ada makna. Kita gocor buat apa dia? Kita kena sahabat. Jadi saya nak terangkan kerana saya hormati dan terima baik persahabatan yang ditunjukkan oleh pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, khususnya Datuk Menteri Besar. Dia pun Panglima, saya pun Panglima. Jadi kita teruskan untuk faedah rakyat. Saya nak bagi contoh umpamanya. Pemberian Kerajaan Persekutuan kepada Kelantan. Kalau termasuk wang ehsan, kalau tahun 2023 itu 588 juta. Tapi 2024 naik 762 juta. Ya.